kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah ni apa dia tuan-tuan? Hijrah ni kok bahasa Arab dia maksudnya at-tarku, tinggal. At-tarku. Bila orang itu berhijrah, makna dia meninggalkan sesuatu. Orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggalkan Mekah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, al-muhajir man naha nafsahu an ma haramahullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang menahan dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang tu biasa buat maksiat, dia nak tinggalkan maksiat, itu dikira hijrah. Itu dikira hijrah. Hijrah daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik. Baik. Jadi sesiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia ataupun perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu dikira pada perkara apa yang dia berhijrah kepadanya. Ada riwayat daripada Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, dan menurut para ulama isnadu rijalihi siqah. Mengikut Imam At-Tabrani, perawi-perawi riwayat ini siqah, boleh dipercayai. Daripada riwayat ini daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana fina rajulun khataba imra'ah yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir fahajara fatazawwajaha fakunna nusammihi muhajir Ummi Qais. Ada satu riwayat, walaupun riwayat ini disebut oleh ulama-ulama mentahqiqkan hadis ini, dia kata riwayat ini dhaif. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia cerita, pernah dulu kami pada kalangan kami, iaitu orang-orang Islam di Mekah yang nak hijrah ke Madinah, pernah dahulu ada suatu orang laki-laki, dia khitbah, artinya dia melamar seorang perempuan, dan perempuan itu namanya Ummu Qais. Ummu Qais, nama perempuan itu Ummu Qais. Lalu perempuan itu menolak untuk bernikah dengan dia, sehinggalah dia sama-sama berhijrah pergi ke Madinah. Jadi dia nak kahwin dengan perempuan ni, awek dia. Dia nak kahwin dengan awek dia ni. Awek dia kata tak boleh, kalau nak kahwin dengan aku kena hijrah sama-sama pergi ke Madinah. Fahajara, lalu dia pun hijrah pergi ke Madinah. Fatazawwajaha, dan bila hijrah ke Madinah maka dia kahwin dengan perempuan Ummu Qais. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, fakunna nusammihi muhajir Ummi Qais, lalu kami pun menggelarkan dia orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Gelaran dia. Ada pendapat yang menyebut asbabul wurud hadis ini kerana kisah ini. Para ulama hadis mengatakan riwayat ini ditolak. Kita tidak boleh berdalilkan dengan riwayat ini untuk menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis ini kerana kisah ini. Walaupun pada lafaz hadis itu menyebut siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka dikira hijrahnya kepada Allah dan Rasul dan diberi pahala dari segi agama. Kalau orang yang berhijrah kerana nak mendapat keuntungan dunia, pergi ke Madinah kerana nak berniaga, ataupun pergi ke Madinah kerana nak berkahwin, maka hijrah dia tu ikut niat dia. Betul hadis ni. Tetapi nak kata Nabi SAW menyebut hadis ini kerana peristiwa itu, tidak boleh. Ini mengikut ulama-ulama hadis. Maka kisah ini kita sebut sebagai contoh. Sebagai contoh, bahawa tiap-tiap amalan kita itu mesti diperbetulkan niatnya. Sebagai penutup tuan-tuan,
Kalau ikut syarah ulama berkenaan hadis ni panjang, saya nak ringkaskan. Apakah manfaat kita baca hadis ini? Yufidul hadis anna man nawa amalan salihan famana'ahu min al-qiyam bihi al-uzr qahir min marad aw wafah aw nahwa dhalik fa innahu yuthabu alaih. Maknanya siapa-siapa yang berniat untuk membuat satu amalan yang soleh tetapi terhalang dengan sebab uzur, ada uzur yang menghalangnya, dia nak solat tetapi ada sesuatu yang menghalangnya. Selama hari ini dia biasa pergi masjid untuk berjamaah, tiba-tiba tak datang sebab sakit, mati dan sebagainya, maka dikira pahala bagi dia. Dikira pahala. Orang yang selalu solat berjamaah, tiba-tiba dia tak datang, dia memang nak pergi tapi terhalang, kaki gaut. Dia gaut kat rumah, kaki tak boleh jalan, maka dia walaupun solat bersendirian di rumah, diberi pahala seperti mana dia solat berjamaah. Syarat memang perkara itu menjadi dawam, dah selalu dia buat. Dan niat itu juga menyebabkan seseorang itu diberi pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Sesiapa yang berniat, berazam untuk melakukan satu perbuatan baik, sedangkan dia belum buat, falam ya'malha, dia belum sempat buat, ditulis di sisi Allah satu pahala penuh. Faman hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 10 hasanat. Siapa yang berniat nak melakukan amalan itu lalu dia buat, maka ditulis di sisi Allah baginya 10 pahala. Maknanya niat tadi dah dapat pahala. Bila dia tak dapat buat, dikira 1 pahala. Dan bila dia buat, dia mendapat 10 pahala. Tapi hadis ini bukan jadi hujah kepada golongan ajaran niat. Semayang pakai niat, makan pakai niat, makan tak niat. Semayang niat, puasa niat, zakat niat, bila datang makan adaan tunai. Bila bab berjima, adaan buat. Mana ada orang geng-geng yang ajaran ni dah tak ada ke? Ada lagi? Ada lagi ajaran pakai niat. Tuan-tuan pernah dengar? Semayang pakai niat, dah semayang, dah niat. Sebab dia kata niat pun boleh pahala, dapat pahala. Cuba tang makan, bagi dia nasi biryani, daging kambing depan dia, dia kayu. Kita kata jangan makan, niat je, boleh. Nak dapat anak, kahwin, isteri duduk sana, isteri duduk ujung bilik, dia duduk sini. Okey, yang kita niat dapat anak, boleh dapat anak. Dia belasah bini dia. Dia terkam. Pasal apa? Nafsu. Tapi kalau buat ibadat pakai niat. Ini jangan, jaga-jaga amalan-amalan ni, ajaran-ajaran seperti ini. Jadi siapa yang berniat boleh pahala 1. Siapa yang niat dan buat dapat 10. Tapi bab dosa, siapa yang niat nak buat benda jahat, dia tak jadi buat sebab ada benda yang menghalang, dia rasa takut nak buat, maka ditulis bagi dia satu pahala. Kalau dia terhalang daripada buat maksiat kerana dia malu pada orang, nak keluar pergi dating hujan, yang tu tak kira. Dan kalau dia berniat nak buat benda jahat lalu dia buat, Allah cuba tulis 1 dosa. Adilnya Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Kita je tak sedar diri. Jalan-jalan untuk mencari pahala begitu banyak. Baik, itu 1. Wal amalu bila niyatin haba. Kata ulama, amalan yang dilakukan tanpa niat seperti debu-debu yang berterbangan. Wa misalun niyyah fil amali karuhi fil jasad. Perumpamaan niat itu pada amalan seperti ruh dalam jasad. Jasad yang tanpa ruh mati, kita panggil dia mayat. Begitulah amalan yang tidak disertai dengan niat, maka tidak ada ruh. 2 yang terakhir kita nak sebut di sini, wa yushiduna hadzal hadis ila al-ikhlas fil amal wal ibadah. Hadis ini mengajar kita tentang ikhlas dalam perkara amalan dan ibadat, sehingga kita berhasil mendapat pahala ganjaran di akhirat dan mendapat taufik dan keberuntungan di dunia. Akhir sekali, kullu amalin nafi' wa khairun yusbihu bin niyah wal ikhlas wa ibtigha'i ridha'illahi ta'ala
tiap-tiap amalan yang bermanfaat dan baik itu ya dikira berdasarkan niat dan keikhlasan untuk mendapatkan keredaan Allah Taala. Tuan-tuan, al-umur bimaqasidiha, itu dia. Tiap-tiap perkara itu dikirakan berdasarkan maqasid, ya, maqasid tu. Dan itulah para ulama mengambil kaedah ini dikira. Contohnya orang itu mati jatuh bangunan. Kalau niat dia nak bunuh diri, maka dia mati bunuh dirilah, kekal dalam api neraka. Dan kalau dia jatuh itu kerana terjatuh, maka dia mati terjatuh, tidak dihukumkan bunuh diri. Zahirnya kita tengok orang jatuh bunuh diri dengan tak bunuh diri sama je, penyek bawah tu kan. Orang yang kena langgar kereta, kita tengok dia kena langgar kereta, adakah dia melintas jalan kemalangan ataupun memang dia hadap tubuh dia nak bunuh diri, kita tak tahu. Niat berdasarkan kepada apa yang ada dalam hatinya. Sebab itulah Nabi SAW menyebut manusia itu summa yub'asuna ala niyatihim. Tiap-tiap manusia dia boleh mati di mana-mana saja. Ada orang yang mati di pasar, semua sekali dibenamkan oleh bumi, tetapi mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah berdasarkan niat masing-masing. Kalau dia berada di pasar itu untuk mencuri, mencurilah dia. Kalau dia berada di pasar itu untuk meniaga, meniagalah dia. Siapa yang matinya di kelab malam, tujuan dia bukan nak enjoy, bukan nak seronok-seronok, dia cari adik dia contoh, tiba-tiba mati dalam tu. Orang kata apa dia ni, pergi surau masjid, pergi kelab malam. Dia pergi masuk kelab malam tu bukannya nak menari, bukan nak hip hop kan. Dia pergi cari adik dia hilang, orang kata ada dalam tu kerja JRO, dia pergi cari, mati pula. Time tu pula datang heart attack. Maka mati dia itu, ya, kita nampak matinya tempat tak elok, tetapi niat dia, ya, niat dia. Dan berdasarkan hadis ini para ulama membuat kaedah fiqh, qawaidul fiqhiyah. Apa dia? Al-umur bimaqasidiha. Tiap-tiap perkara itu dikira maksud matlamat itu. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini para ulama menyebut mestilah amalan ma yuwafiqul syar'. Amalan-amalan perbuatan yang menepati syarak. Kalau seseorang itu berniat baik, nak bantu orang miskin, nak mewujudkan peluang pekerjaan, macam mana? Buka kelab malam, buka karaoke, judi bola kan, loteri kebajikan. Dia loteri kebajikan pula kan. Ada orang negara kebajikan tak suka, tapi loteri kebajikan dia suka. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis-hadis yang kita petik pada malam ini, ya. Dan niat itu hanya dikira pada perkara-perkara yang menepati syarak. Kalau kita minum arak kerana nak panaskan badan, kononnya tak dikira. Kita buat benda-benda yang tak baik, ya, niat kita baik, ya, niat kita baik, tetapi cara matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan hadis yang pertama ini dapat membetulkan kefahaman kita tentang ibadat, pentingnya niat dalam ibadat, dan pentingnya kita memahami hukum hakam berkaitan dengan niat itu sendiri. Ya, wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaikum.